Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Syarudin Hanif aka DJ Din, yang akan bersama dengan sesi podcast BPDI, bahagian perpustakaan digital hari ini, yang akan berbicara tentang permata AI. Permata XAI. Baik, kita bersama dengan Tuan Teknologis Haji Azizi Jantan. Sahabat lama saya sebenarnya, memang lamalah sebelum Tuan Haji Azizi kira berkhidmat kat UiTM. Tapi cerita lama, selama kita kejap lagi kita kupas. Jadi sebelum kita mula lagi jauh, Tuan Haji, orang kuat permata yang berada di belakang perpustakaan ini, orang kuat. Dia kalau nak cerita pencapaian dahsyat, master trainer, semua segala bagai lah. Master trainer. Tapi boleh cerita sedikit latar belakang belakang Tuan Haji. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sahabat saya DJ Din. Tak sangka dapat duduk kat depan macam ni. Kita kenal lama, tapi ini first time kita duduk bersama-sama dalam satu sesi ni. Zaman belajar dulu tak keluar term podcast ni. Itulah dia. So okey, balik pada latar belakang. Alhamdulillah, diploma UiTM, degree UiTM, master pun in UiTM. UiTM Detiku. Dan di segi background, diploma in computer science, degree information studies, master information technology. Kenapa saya nak sebut satu-satu? Sebab itulah yang membawa transformasi pada hari ini perpustakaan. Jadi saya bersyukur kerana dengan sedikit knowledge yang ada itu, yang dibekalkan oleh guru-guru kita terdahulu, bersama dengan rakan-rakan di perpustakaan ni, itu yang menjadikan sesuatu transformasi itu yang lebih berfokuskan tentang pendigitalan yang hari lately ni memang sangat kuat dan sangat agresif tentang perkembangan AI dan sebagainya. Jadi atas latar belakang yang ada itu, maka melalui plan transformasi perpustakaan UiTM, untuk makluman, kini kita menginjak kepada fasa yang ke-7. Ada fasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fasa 1 tu bermula pada tahun 1994. So dia akan ambil 5 years, itulah. Kemudian tentu kalau mengimbas mula sejarah perpustakaan Tuan Abdul Razak, lahirnya 29 Julai 1972 oleh tokoh yang sangat hebat, almarhum Tun Abdul Razak sendiri, datang ke perpustakaan ini bersama dengan isteri Tun Raha, dan juga pada ketika itu 72 sehinggalah 1992. Lama tu. Maknanya apa yang berlaku di segi tahun tu, transisi transformasi itu, yang boleh kita gambarkan semula pada generasi hari ini dan mendatang adalah tentunya solid dengan manualnya. Solid ni kalau dalam perpustakaan kita uruskan di bahagian counter, di bahagian escalation tu, adalah dengan raknya. Ada, kalau orang dulu saya fikir saya tak sempat menghadapi suasana itu. Tak baik tahu cakap saya. Sebab saya ketelok. Oh, ada Ada. Tarik ketelok nak cari buku kan. Even kalau nak tengok dalam galeri ada. Di piramid atas tu ada kita letakkan simbolik itu. Supaya kita tidak lupa bahawa perjalanan kita bermula dari sudut itu. Okey, itu kejap lagi. Itu kejap lagi. Ada satu soalan yang akan berkisar pasal perkara tu, perkara dulu-dulu.
Tapi sedikit makluman untuk penonton-penonton kita lah. Nak cakap pendengar tak boleh. So, walaupun saya kerja kat radio kan, saya dengar lah. Pendengar dengan penonton lain. Pendengar ni kerja dia dengar, dia tonton benda lain. Kan? Kadang-kadang dia dengar tapi dia tengok benda lain. Jadi saya dan Haji Azizi ni sendiri, rasanya perkenalan kita bermula tahun 1999 rasa. Ada? 1999. Saya duduk di stesen 7, rumah sewa. Rumah sewa saya bermula dengan semester 5 lah. Duduk rumah sewa di situ lah. Sebelum tu memang duduk rumah sewa lain. Tapi rumah sewa kena keluar. Yelah, student macam-macam perkara. Iyalah. Kan? Student macam-macam perkara. Saya keluar. Dia orang baik. Orang baik kan. Kita orang baik macam tu lah. Kemudian saya keluar duduk di rumah yang di di Jalan Vanadium masa tu. Rumah 3 tingkat. Student je rumah 3 tingkat tapi 14 orang. 14 orang. Nak jadikan cerita perkenalan kami ni, Tuan Haji Azizi, batch dia, classmate dia lah, duduk serumah dengan saya. Jadi Tuan Haji Azizi tengah hari ada kat rumah saya, petang ada kat rumah sewa saya, malam pun ada kat rumah sewa saya. Dia kuat cari maklumat tu. Okey, berbalik pada cerita tadi. Kalau dulu perpustakaan ni kita gambarkan tempat yang kalau bising-bising macam kita sekarang ni, kan, katalog, rak-rak buku tinggi kan. Tapi kira berbezalah dengan situasi sekarang ni. Kalau saya pun dah lama juga tak masuk perpustakaan. Dulu masuk ada macam palang, scan ID. Tadi masuk terus je. Dah tak ada palang. Dahsyat. Nak nampak lama tak datang. Dah tak ada palang kan. Lepas tu tak adalah lagi situasi macam dulu-dulu nampak student nak cari buku kan. Dulu macam saya sendiri gunakan, nak cari tu keratan paper, keratan akhbar, sama ada katalog. Lepas tu modern sikit, guna OPAC. OPAC sistem yang type je tajuk buku, type author, penulis, dapat keluar kan list-list buku. Jadi pandangan Tuan Haji lah, perubahan paling signifikan yang Tuan Haji lihat sejak perpustakaan mula, daripada yang katalog-katalog tu tadi, sampailah beralih ke transformasi digital dan penerapan AI ni. Saya suka mulakan dengan kerangka. Evolusi itu melibatkan fasa perancangan yang memerlukan satu kerangka yang sangat baik. Betul. Tentunya kerangka yang hari ini tidak lahir pada generasi hari ini. Dia lahir pada kepimpinan yang baik sebelum ini. Maka kalau dilihat kepada evolusi tersebut, term yang digunakan adalah dipanggil conventional method. Kemudian dia beralih kepada automation. Kemudian dia beralih a new keyword keluar, iaitu digital library. So automation conventional library, automation library, kemudian move on lagi kepada digital library. Kemudian ada satu term lagi keluar, integrated library. Last dia tulis oleh guru-guru kita adalah tentang virtual library. Persoalannya, hari ini kita di mana? Daripada 5 tangga tu. Betul. Saya fikir konvensional sudah melepasi zaman. Itu nama pun konvensional kan? Kita yakin zaman kita belajar tahun 90, saya masuk UiTM 97. Kita merasai identiti itu, signature itu, konvensional. Contoh saya berikan supaya kita sama-sama faham evolusi itu. Bayangkan kalau kita cari bahan exam paper zaman 97. Saya suka guna satu analogi, tolak 10 tahun, tolak 10 tahun, tolak 10 tahun. Supaya generasi hari ini dia memahami perubahan tersebut. Kalau kita ambil satu contoh exam paper, yang saya ingat, kalau dulu nak exam, kita akan datang ke perpustakaan ini dan cari kat rak. Saya ingat tingkat 2, tingkat 3, dan kita akan berebut lah. Betul. Because ada satu kopi saja. Betul.
satu perkara. Dulu kalau kelas saya tu perempuan je dapat exam paper. Yalah. And then dia conquer pula. Betul, dia dapat, dia conquer. Kenalah kita dapat bahan tersebut. Apa yang berlaku pada kita, saya nak bayangkan pada jenazah ini, kita menyalin. Menyalin. Kita salin. Buka, salin soalan. Itulah keluar tulisan doktor. Pasal nak cepat. Salin banyak. 5 semester punya. Sebab ada previous kan. Ada orang tunggu lagi. Orang tunggu. Kalau nakal sikit, kita sembunyikan. Letaklah mana-mana yang patutnya. Sampai dekat era dipanggil automation library. Saya fikir itu yang dikata pada tahun 1994. Satu gerakan oleh kepimpinan saya sebut supaya beliau dapat kebaikan. Allahyarham Puan Faizah. Okey. Pada zaman beliau, pada ketika itu, even saya masih ada lagi buku dokumen kertas cadangan beliau. Untuk mengotomasikan, dia guna perkataan buku tu, kertas cadangan mengotomasikan perkara tersebut. Sampai satu zaman berlalu perkataan otomasi, maka keluar perkataan digital. Maka perkataan digital ni dia zaman tahun yang keberapa. Jadi kalau saya boleh sebut, akan kongsikan adalah pada tahun 2009 mungkin. Maknanya selepas beberapa tahun. Yalah. 2009 onward. Saya fikir sampai 2020 sebelum COVID lah. Itu memang sedang, perpustakaan ni dia memang sedang gilakan tentang hal ehwal ataupun perihal digital. Whatever proses utama semua didigitalkan. Jadi kita dapat lihat pada, saya ingat exam paper, sebab idea untuk transform ke arah digital exam paper bermula tahun 2010 sampai lelah, sampai hari ni 2025. Saya anggap satu new term lagi keluar, iaitu yang hari ini kita nak mungkin sebut tentang AI. Jadi dan tempoh 10 tahun begitu, dan hari ini saya anggap macam ibarat tahun pertama. Ada satu untuk kita, bila berjalan saja, tengok saja apa proses kerja, semuanya nak mesti di AI kan. Maka untuk itu, lagi sekali saya pegang kerangka telah pun kita sediakan dalam perpustakaan ini untuk kita execute for the 5 years. Tapi tak adalah menunggu sampai 1/1/2031 tak. Sedaya upaya kita, apa yang kita nampak boleh secara pecutnya boleh di AI kan, kita akan cuba usaha AI kan agar signifikan, soalan yang kata yang signifikan berdasarkan pada perubahan masa ini tadi dapat dirasai oleh pengguna-pengguna. Saya nak bagi satu contoh kejadian yang kita sendiri terasa dia punya aura perubahan tu. Kalau zaman kita dulu belajar, tentu tidak ada laptop. Kalau kita duduk 5 orang dulu, penuh dengan buku. Saya pakai typewriter. Saya ingat mana laptop tu? Sebelum raya hari tu, kita bila naik ke atas ni, menengok dan memati perubahan tersebut. Ada satu kumpulan, duduk 5 orang, dan dalam meja bulat tu, masing-masing dihiasi dengan laptop. Dia ada 5 orang, ada 5 laptop. Kemudian ditambah dengan smartphone masing-masing. Dah ada 2 senjata dia. Ada orang laptop ada, tablet ada. Daripada 5, 2 tu ada tablet. Maka kita bersembang dengan adik-adik kita ataupun mahasiswa. Inilah yang sepatutnya diperasan. Bahawa dengan perubahan tuntutan teknologi hari ini, dengan sedaya upaya kita yang sebagai pentadbir ni untuk membuat satu perubahan melalui buang yang lama, kan maknanya kita transform, bukan buang lain kita, maksudnya kan apa kata evolusi lah. Maksudnya kalau exam paper hari ini, ya Allah, saya boleh kata kalau di segi productivity lah, because kita ni ada banyak yang kita serve. Bila kita sebut resources ini, dia mula dengan buku fizikal, sumber, sumber-sumbernya,
Kemudian e-book ni. E-book kalau UiTM ada 32,000 hari ni. Okey, kalau buku hampir 800,000. Ni e-book termasuk audio e-book. Nah, e-book saja yang dalam bentuk PDF. Dan kita ada artikel jurnal yang dikutip daripada setiap online database yang sekarang kita lah, 13 ProQuest, SendDirect dan sebagainya. Dan ada bahan lagi yang kita tinggalkan tentang newspaper. Dan satu lagi khazanah penting dipanggil bahan data intelek, ada 93,000. 93,000 yang dalam digital ready dah. Bila mula? Saya tentu kena ingat. Betul. Because kita tahu umur kita dilahir pada 72. Inisiatif datang tahun berapa? Tahun 2008. Hari ini 2025. Apa perkembangan tu? Harus diarkivkan tu semua. Kan? Tentu. Dan tentu yang poin yang terakhir mungkin adalah tentang bahan-bahan arkib. Because arkib diletak di bawah perpustakaan pada hari ini. Setakat ni ada dalam 60,000 yang kita digitalkan. Termasuklah file-file peribadi. Yang kita terima dalam bentuk fizikal, tentu orang hari ini je saya ni kena buat scanning, kena buat pendigitan supaya menghadapi perubahan di luar ni. Ni budak baru masuk ni 20,000, mungkin ada 12,000 yang nak masuk. Dan tu ada database-nya. Bagaimana perkhidmatan kita untuk mereka ni, because dia tak faham the previous perjalanan tu. Betul. Kan? Yang dia tahu hari ni masuk pula kat AI ni hari ni, ChatGPT dan sebagainya. Dia tahu klik ada. Tapi itu bukan satu masalah dia ni. Dia adalah suatu perubahan yang kita harap rakan-rakan yang memegang operasi ni dia perlu bertukar mindset. Dia perlu cepat respon seperti mana AI ni respon kan. Even sekarang pun dalam proses kerja saya berikan contoh sedikit sebanyak karakter hari ni, karakter kita. Hari ni kita menguruskan perpustakaan. Yang tadi disebut dulu ada rak dan sebagainya. Hari ni macam tu kan? No. Kita ingin mewujudkan suatu inisiatif sistem contoh. Because saya student computer science. Yalah. Dulu belajar. Kita kalau buat coding tu, kita type. Betul. Kemudian execute. Yes or no. Ataupun sukses tak sukses. Tapi di depan mata saya, atas orang kata apa, canggihnya hari ini, programmer kita hari ni dah tak macam zaman dulu nak buat coding daripada from zero. Tak payah nak bikin skrip dia tu kan. Dia execute program, ada error, copy, letak kat ChatGPT jawab. Betul, ChatGPT dah tolong dah. Dia perkataan tolong, saya rasa saya tak kurang sikit nak guna. Sebab kadang-kadang ada banyak persepsi. Tolong ni maknanya tidak menidakkan keupayaan kepakaran hari ni. Kadang-kadang dalam AI dia punya persepsi adalah AI versus otak manusia. Jadi kalau kita silap faham di situ, kita menidakkan keupayaan teknologi baru ini. Sedangkan apa yang kita lalui dalam perpustakaan ni, dia sebenar-benarnya adalah mengupayakan kita berhadapan dengan perubahan generasi. Betul lah. Yang dia datang dengan, tentu dia ada karakter. Bukan karakter zaman kita. Itu yang saya nak tekankan. Betul lah tu. Sebab hari ni, generasi kita kena paksa diri kita berubah untuk melayan kelajuan itu. Terpulang pada masing-masing. Mungkin dia kata, biarlah. Tak boleh. Tak boleh. Dia macam, saya sendirilah, saya ada circle of friends yang agak besar. Ada yang dah nak pencen, ada yang dah pencen. Jadi kita tak boleh nak kata, dia kata tak apalah, aku tak tahu benda-benda ni semua, so biar orang muda buat. No. Saya sendiri cakap dengan dia, tak boleh, we have to learn. Tak banyak sikit, we have to learn this. Tak boleh nak cakap kita tak pandai buat.
Sedangkan kita yang umur 60 tahun pun pegang smartphone. Betul. Kan, pegang smartphone juga. Bila AI ada, sebenarnya AI ni, kalau student zaman sekarang punyalah hebat AI ni. In fact, type aja apa yang kita perlukan. Memang sifatnya itu. Kan, type apa saja yang kita perlukan. Termasuklah, katalah, sampai ke satu tahap, buatkan saya satu kertas kerja dalam bahasa Melayu standard. Berkenaan dengan tajuk sekian. Enter. Berapa second dia ambil? Satu kertas kerja siap, tinggal mungkin lepas tu kita, tapi jangan jadi malas terus lah. Yalah. Bilik balik, baca apa yang perlu diperbetulkan ayatnya. Kan, sampai ke tahap itu. Mudahnya hidup dengan AI. Memang. Sebab antara penumpuan kita dalam pustakaan ni, kita ada 5 pilar. Nombor 1, tentu saya guna perkataan pendigitalan. Nanti dihuraikan apa yang kita nak buat. Nombor 2, kita fokus on knowledge creation. Ataupun penciptaan pengetahuan. Tadi dah disebut resources ni. Ada 5-6 kita sebut. Saya mulakan dengan buku, e-book, journal, lesson paper, bla-bla, ujung arkib saya sebut. Sumber banyak. Kutip semua tu, cipta satu pengetahuan. Why kita guna perkataan cipta pengetahuan? Because this AI punya keperluan. Betul. Khawatir ada rakan-rakan dia tidak melihat bahawa dia ingat AI ni boleh dibeli begitu. Tak. Kalau ikut pengalaman kita yang membina pembangunan apps ataupun whatever solution in AI, sebenarnya dalam tempoh setahun Dijidin, walaupun saya sebut, saya anggap 2025 ni adalah era AI yang mesti berlegar-legar dalam proses kerja kita. Tapi sebenarnya telah pun kita usahakan pada 2024. Maknanya dalam tempoh setahun, melihat foundationnya, melihat environmentnya, mengenal pasti apa yang kita nak ubah. Tentu matlamatnya ke arah yang AI. Solid? Jawapannya tidak. Kalau kita pun terkapai-kapai juga. Betul. Tentu dalam tempoh setahun, itulah kau nak buat rumahnya. Dalam tempoh setahun, itulah kau nak kena relearn. Kita belajar dulu mana ada AI. Betul lah. Kan? Tapi kita nak bertahan ni tadi, yang sehingga kita datangkan satu solution yang dipanggil permata ni. Itu yang saya nak beritahu. Betul lah tu. Okey, permata diusahakan oleh tenaga dalaman sendiri. Dari Perpustakaan Tuan Abdul Razak, Pitar. Kan, dengan matlamat untuk memudah cara pengguna-pengguna perpustakaan itu sendiri. Mungkin Haji boleh terangkan apa itu permata dan bagaimana ia boleh memanfaatkan warga UiTM itu sendiri dan pengguna Pitar ini sendiri. Sejarahnya, kalau sebut perpustakaan ni, dia suka akan kait dengan sejarah. Betul lah. Tapi saya nak ambil kesempatan ni juga. Kenapa karakter orang perpustakaan ni, dia jangan tinggalkan sejarah. Dalam satu buku yang ditulis oleh Ibn Khaldun, buku tajuk dia Al-Muqaddimah. Dia sebut peradaban, ketamadunan, kecemerlangan sesuatu bangsa ke, organisasi ke, PTJ ke, whatever lah. Bagi saya, mungkin diri sendiri pun kita boleh guna pakai falsafah. Sejarah lah yang mencemerlangkan di hadapan. Why? Ibn Khaldun kata, because orang yang berfikir, dia akan mencari apa lesson learn yang lama. Lesson learn daripada sejarah supaya jangan diulang. Betul. Kata sebut. Maka berbalik pada sistem. Dia panggil LMS, Library Management System.
bermula dengan sejarahnya sistem ilmu. Pada ketika itu gah dengan teknologi client base, maka 15 tahun kita pakai, dan tahun 2015 move on kepada yang dipanggil teknologi web base. Itu dia panggil wheel, sistem wheel. Wheel kalau dalam Melayu saya harap, boleh lah tu, saya harap. Yalah, you nak harap sesuatu yang lebih baik for your user. Dia pakai 8 tahun. 8 tahun Tarikhnya last 31/12/2024. Okay. Maka bila saya tengok pergerakan tu 31/12/2024 is the last day yang saya kena move on, dan kita kemudian kena buat keputusan. Maka kita pilih jalan untuk 1 Januari 2025 kita mesti salin pakaian baru. Maka lahirlah Permata. Kita buat daripada 1 year punya development, pumpang-pumpang dan sebagainya. Cabaran ni saya kongsikan sedikit lah, adalah yang tadi saya sebut. Dalam kita nak develop, kita juga kena ada new skill. So kita letakkan Permata ini mesti kukuh elemen AI. So kita dah ada kerangka, ada 13 benda dalam kerangka Permata tu. Ada 13 yang boleh di-AI-kan. Maka kita nak buat, tapi skill tak ada. Tapi jalan juga. Alhamdulillah. 1 Januari 2025, launch. Launch ni makna go live lah. So Alhamdulillah, tentu apa harapan kita. Hari ni 9 bulan 4. Tak silap 9 bulan 4. 9 bulan 4. Sudah 3 bulan 9 hari. Usianya. Permata ni. Tentu apa karakter dia adalah, satu saya nak kata kita beruntung sebab dia dibangunkan secara in-house. Pertama, because kita belajar daripada 23 tahun yang lalu. 15 campur 8, 23 tahun. Kalau bergantung pada orang, itulah rupanya. Kalau budak lelaki yang nak teruna lah. Agak sukar nak bergerak. Betul. Gerak je duit. Bukan nak kata cara tu tak betul. Itu cara tu betul. Saya ada guru yang pernah sebut, dia ada 2 pilihan. You nak solve the problem in term of technology. You ada duit, go ahead, outsource. You tak ada duit, you kena belajar, you learn. Then you learn, you buat in-house. Maka 2 formula ni saya guna. Kita ada kekuatan, kita ada 23 tahun pengalaman menguruskan sistem, dan kita buat. Alhamdulillah berjaya hari ni. Live ni makna dah 3 bulan. Alhamdulillah so far tak ada down dan sebagainya. Karakter pertama dia adalah di in-house, kepakaran orang kita. Itu yang kita rasa syukur di situ. Dan tentu untuk long term dia sangat sihat untuk kita. Because kita boleh buat apa saja. Coding kita pegang. Coding kita pegang. Kita boleh ubah lah. Maintenance sangat cepat. Kalau down sekarang 3 second settle. Kalau kita tahu punca di mana dan sebagainya. Nombor 2 adalah elemen AI tadi. Untuk elemen AI ni, pecahan dia adalah kita letak ada 2 karakter. Iaitu mesti bersifat personalized services. Ataupun perkhidmatan yang di Melayu kan, dipersendirian kan, macam tu lah. Tentu yang saya sebut ni adalah benda yang menuntut bukan lagi 5 tahun. Sebenarnya dia dah tuntut hari ni dah. Dan untuk itu saya bersyukur sebab konsep personalized di sistem perpustakaan ni dulu ada daya nak buat, tetapi terdaya nak execute. Ada daya nak buat tapi tak ada daya nak terdaya nak buat. Dia punya falsafah tu. Dan hari ni Permata menjawab soalan itu. Maka personalize, kalau siapalah yang pernah login, tentu dia boleh bayang apa yang kita mention ni. Tapi kalau rakan-rakan yang tak pernah login, maka dia lost. Dia tidak memahami apa yang dipersonalizekan. Saya berikan contoh, saya ambil kesempatan ni untuk, kalau pelajar, kita tahu kita ada 518 program. Setiap program, contoh macam saya belajar master, saya ada 12 subjek.
Setiap subjek mesti ada hubung kait dengan apa resourcesnya. Betul. Maka apa yang berlaku personalize? Personalize-nya adalah kenal pasti every subjek yang pelajar ambil, datangkan dia punya resourcesnya dan mappingkan. Mappingkan dengan permata tu. Supaya bila dia log in, dia tahu this semester dia ambil subjek berapa? 4 contoh. Setiap subjek tu bila dia view resources, semuanya ready kat situ. Betul. Tak macam dulu. Dulu decentralized. Pegang balik. Tadi ada 5 kita sebut. Pergi rumah 5-5 ni. Itu decentralized. Betul. Tapi dengan permata, centralized kan? Nampak jawapan depan mata. Ni hari ni yang berlaku ni. Mudah. Kemampuan permata ni. Satu. Yang kedua, kita tekankan aspek integrasi. Saya selalu cakap dengan rakan-rakan, kalau ditanya apa cabaran untuk membuat perubahan yang besar ini, saya kata kalau lepas buat proses integrasi, insyaAllah akan membantu. Tapi kalau tak lepas, ambil satu contoh. Kalau kita dalam UiTM, kita ada beberapa sistem utama. Sistem FAIZ ataupun finance. Sistem finance-nya, sistem pelajarnya, sistem staff. Betul. Sistem publication. Apa lagi yang utama? Mungkin ada satu lagi. Sistem undang-undang ataupun pentadbirannya. Yang saya ingat-ingat dalam sejarahnya, kita mulakan integrasi itu dengan sistem kewangan. Kewangan maknanya kita buat acquisition atau perolehan buku. Segala maklumat dulu, kalau beli buku ni, habis mau setebal itu kau punya dokumen invoice lah, apalah. Betul. Banyak. So, maklumat tu, kalau dulu punya cara, kalau kita tak ubah, siap saja pergi hantar dekat zon 6 tu. Itulah hari-hari dihantar, dibuat. Tapi dengan hari ni punya teknologi ni, you receive je bahan tu, you boleh hantar direct. Orang Mendari boleh tahu buku tu dah di-receive di perpustakaan. Saya fikir antara yang orang kata apa, proses-proses utama yang kita kutip dalam ni, dan kita bukan tambah baik, kita transform dia betul-betul. Itu juga dengan, terutama untuk pengguna kita. Kalau dulu tak ada, dulu kau tekan dekat OPEC tu, dia keluar title je. Dia keluar title tapi banyak. Kan? Pilih. Itu, yelah adalah cara buat snack tu. Kau kena cari phone number, kau cari kat atas dan sebagainya. Tapi hari ni, sebelum dia nak betul-betul pergi ke buku yang dia nak, itu yang AI tu masuk kat situ. Contoh kita type buku Fundamental of Mass Comm, contoh marketing. Type, keluar listing, kemudian kat situ elemen AI tu masuk. Supaya user boleh bertanya dengan teknologi itu. Buku apa lagi yang dia boleh dapat. Ataupun yang berkaitan. Sistem tu boleh syorkan. Ikut personalize kawan tu. Jadi saya fikir sikit sebanyak yang dikongsikan ini, itulah yang ada dalam permata, Din. Yang kita jangkakan dari segi perubahan hari ni our user ni. Tentu ada satu lagi rakan-rakan among klik perpustakaan, dia juga melihat perubahan dari sudut kehadiran pengunjung. Ini satu topik yang saya fikir ataupun satu point yang saya perlu highlight. Bila kita kata kononnya kita ni dah canggih, dengan permata canggih lah konon ni. Canggih lah, apa tak canggih? Apa yang saya cerita apa tak canggih ni? Canggih. Semuanya dah di personalize sedaya upaya kita. Semua dah dikupaskan untuk user. Jadi apa kesan ni? Salah satu adalah kadang-kadang orang tak perasan di situ. Kita gila-gila all out pergi ke arah digital ni. Tentu ada satu persoalan orang kata, perlu ke saya datang ke perpustakaan? Betul juga. Sebab saya banyak terima soalan tu. Sebab semua dah fingertips. Ujung jari kononnya.
Dia kata perlu ke? Kalau tanya saya akan jawab tak perlu. Memang tak perlu because itu karakter hari ini. Sebab itulah kita wujudkan permata itu untuk kemudahan user. Itu lebih memudahkan dia. Betul. Sebab dia bentuk personalize. Apa cita-cita awak? Apa yang awak nak dalam hidup awak? Sedaya upaya benda tu mesti dibangunkan dan disediakan. Sebab kita menjangkakan perubahannya yang berlaku adalah servis tak terminate. Kita punya perkhidmatan ni dia akan berkembang cara digital. Saya nak kongsikan juga tahun lepas kita punya analisa pengunjung maya versus pengunjung fizikal. Pengunjung fizikal 1.4 million seingat saya. Okay. Tapi pengunjung maya 14.8 macam tu, almost 15 million. Berapa nisbah? Banyak tu. So kenapa saya nak risau? Yang kita nak cakap dari segi signifikan. Kita kenapa nak gila pada digital dan sebagainya. Tapi ada kesan lain yang kadang-kadang kalau tak diperkatakan, dia menjadi satu persepsi yang buruk. Kita nak yakinkan bahawa hari ini, inilah dunianya. Inilah kecanggihannya. Betul. Maka jangan kita buat persepsi yang tak sepatutnya. Yang bukan-bukan lah. Itulah keperluan dan kehendak mereka. Dia lebih selesa duduk atas katil. Dan tentu kalau kita observe, memang agak tak tahu lah MC kalau boleh keluarkan statistik berapa lama dia spend time. Pantang peri saja dibukanya. Yang itu dah ada tu. Dalam telefon masing-masing dah ada screen time tu. That's why kita, bagi saya, kita di pusaka ni tak perlu rasa gusar, tak perlu rasa. Ayat saya tak perlu rasa terancam dengan statistik tu kan. Sebab kita berhadapan hari ini dengan generasi yang menuntut kehendak itu. Betul. Okay, untuk penonton-penonton kita yang mungkin kata orang blur, personalize ni, dia lebih pada persendirian, data sendiri. Kan maksudnya anda tu, dan integrasi tu, bahasa mudah analoginya ada 5 bilik. So kalau tak diintegrasikan, selesai bilik 1, anda kena pergi bilik 2. Ni pasal integrasi. Tak selesai bilik 2, anda kena pergi bilik 3. Bukan maksudnya tak selesai, maksudnya dah selesai bilik 1, anda kena pergi bilik 2 untuk dapatkan maklumat. Dah selesai bilik 2, anda kena pergi bilik 3. So kalau ada 5 bilik, semuanya 5 bilik anda kena masuk. Kalau diintegrasikan, anda masuk satu bilik, selesai 5 benda yang anda kena buat. Itu bahasa mudah. Saya pun suka guna analogi. Jadi senang untuk kalau bahasa Inggerisnya layman. Faham? Bahasa layman. Bahasa layman. Jadi itulah, tanya satu soalan dia dah jawab 3-4 soalan saya. Kan? Jadi soalan dah kecil ni. Tapi benda pun dah habis. Benda pun dah sampai ujung. Jadi sebab tu tercetusnya soalan, antara satu soalan adalah bagaimana tercetusnya pembangunan sistem permata. Dah jawab. Itu cerita 8 campur 15 tu tadi. 23 tahun dulu. Itu dah tercetusnya permata. Dah perspektif bagaimana permata memberi impak signifikan, dah cerita. Dengan ni lah, saya ingat pendapat ni. Tuntutan perubahan hari ni. Yes. Contoh kalau Din sebagai orang media, saat mana dengar perkataan AI? 3 tahun lepas? 4 tahun lepas? Dah lama dah sebenarnya. Dia punya gesaan tu. Kalau kita ikut perkembangan entertainment lah, hiburan Amerika dah keluarkan lebih 10 tahun lalu cerita AI, Artificial Intelligence. Betul Betul. Tak, ni maknanya dari sudut gesaan, gesa ni kita dah dengar 3-4 tahun sudah. Tapi memang katanya hebat, perkataan AI ni keluar memang selepas COVID, era COVID. Kan selepas era COVID, yang mana masa tu kita kebanyakannya bekerja dari rumah. Jadi kat sini, masa ni AI ni keluar. Kan semua kita nak integrasikan itu dalam satu sistem yang lebih mudah
untuk pengguna-pengguna yang boleh diakses di mana-mana. Maksudnya kerja pun boleh diakses di mana-mana, boleh buat di mana-mana, dipermudah dalam bentuk AI. Artificial Intelligence itu sendiri. Tapi ada mungkin saya kena top up sikit Din, kefahaman tu, sebab dia jangan kita confuse dengan apa beza automation ataupun online, betul, digital, betul, dan juga yang era AI ni. Betul. Era Sebab dia AI berbeza. ni, saya fikir kita jangan lupa tentang analytical. Dan analytical tu dia tak lahir sendiri. Betul. Dalam konteks perpustakaan yang mempunyai pelbagai, almost million bahan. Bagaimana dia di-AI kan? Jadi macam mana kita nak predict, macam mana user nak predict. Betul. Kemudian dia ada satu lagi sifatnya. Dia kata, I nak, pasal itu dunia dia hari ni. Saya nak saya punya je. I bidang apa panggil admin ataupun business management. You ada 1 million collection. Business management berapa buku dia? Itu dia kena cepat jawab. Betul. Jadi sistem yang kita sedia ni kena dibangunkan untuk jawab. Kemudian pelbagai type of resources. You nak apa? Buku fizikal. Buku fizikal kita ada 800,000. Dengan AI, dia akan jawab untuk you. You ada 300 dalam you punya, yang you punya bidang program. You course apa? Contohlah, computer science. Computer science berapa you university provide. Kemudian e-book daripada 32,000. Berapa for computer science? Betul. Sama juga yang the rest. Ini yang agak tough sedang dibangunkan ni. Yang mendatangkan satu analytical. Dia tak semestinya dia hanya boleh diakses saja tau. Kalau diakses saja dia buat tahap online, digital. Okey, ini menjawab soalan saya seterusnya sebenarnya bila saya nak tanya apa fungsi utama Permata ni untuk pensyarah dan juga pelajar-pelajar kita, untuk siswa dan siswi ni. Ini salah satu fungsi utama, mempercepatkan lagi carian anda di perpustakaan itu. Dengan tidak perlu hadir fizikal pun. Kan? Dengan tidak perlu hadir fizikal pun. Tak, jadi maknanya tak payah buang masa nak datang ke perpustakaan, nak cari coding satu-satu macam zaman-zaman dulu. Saya cari kat OPEC. OPEC bagi nombor, saya kena naik tingkat berapa, itu pun kalau tahu tingkatnya. Kan? Kalau tak, saya kena cari dekat kod tepi buku tu. Dekat jilid buku tu, okey ini, inilah kod dia. Kalau dia faham. Kalau faham. Sebab saya dulu belajar library science. Library skill, kita panggil library skill. Belajar dengan dulu Datuk Ray. Belajar Datuk Ray. Jadi cari kod, nak cari kod itu ada ditulis dalam OPEC, kita search dalam OPEC, pergi cari dekat jilid tepi tu. Itu yang dulu kalau siapa tak tahu kenapa di label kat tepi tu. Sebab buku beli, cara nak cari dia tengok kat tepi tu lah. Dan itu pun kalau jumpa, kalau belum campur lagi coding OPEC tu dengan coding buku tu salah. Betul. Kan? Jadi dulu makan masa. Saya akui dulu makan masa. Betul. Sebab nak tempoh mencari itu kadang-kadang lebih lama daripada tempoh kita membaca mendapatkan maklumat daripada dalam buku tu. Kan, sebab dulu kadang-kadang buku tu, sebab dulu ada khidmat photostat di library. Sekarang tak ada. Dulu sebab saya pegang kad tu sampai sekarang magnetic card tu pegang ada, sebab dah tak tahu apa guna dah. Boleh photostat benda kita nak je. Kan? Jadi dulu makan masa lah. Sementara saya nak baca, inilah dia yang saya nak pergi photostat. Tapi zaman sekarang tak perlulah. Dengan adanya Permata ni. Betul kan? Fungsi utama untuk pensyarah, warga UiTM dan juga siswa-siswi. Termasuklah orang-orang PITA sendiri. Betul? Jadi mungkin soalan terakhir saya. Sebab yelah, Haji tak tanya pun dia dah menjawab soalan-soalan yang tu kan. Pandangan Haji peranan AI ini sendiri, kecerdasan buatan, AI, Artificial Intelligence, dalam memperkasa penyebaran dan capaian maklumat era digital. UiTM khususnya dan di awam, amnya. Macam saya sebut awal tadi, kita ada conventional,
automation, digital, integrated library dan satu pasal lagi akan muncul. Dia panggil virtual library. Virtual ni maknanya fizikalnya di sini, tapi hakikatnya satu dunia ni ada. Yalah, betul. Pita ni. Betul. Anda boleh once dia access, sebab kita dalam kita punya operasi kita memantau melalui inisiatif repository IR. IR ni menyimpan segala bentuk publication UiTM. Segala yang ditulis oleh warga kita tentu disimpan hari ini dengan baik. Betul. Satu. Kemudian disseminate. Why? Nak supaya high citation. Jadi dia urus dengan baik. Jawapan dia ya. Even dia ada ranking lagi. Dalam dunia dia nombor 36. Okay. Dan kita nak kata tahun lepas kita tengok top 3 other country yang access our publication. Nombor 1 United States. US, okay. Nombor 2 China. Nombor 3 Filipin, tak silap saya. Ke India. Either one macam tu. Okay. So kita nak kata apa pada ketika itu ataupun pada hari ini perkembangan yang dia katakan virtual library tadi adalah bagi saya kita dalam diam tak diam kita menghampiri era itu. Dengan perlakuan kita hari ini, pelaksanaan apa jua inisiatif, dia sudah memasuki era itu. Tapi saya nak patah satu tangga yang dipanggil integrated library, iaitu di mana kita move on untuk bercakap antara among 20 universiti awam. Maka Alhamdulillah sebelum puasa itu telah pun termeterai satu MOU, Memorandum of Understanding among pustakaan 20 universiti awam yang diluncurkan oleh YBM Menteri di area Putrajaya sana, iaitu kita mulakan dengan connection tentang thesis. Kalau hari ini tak, cuba tengok thesis kat USM dan lain-lain rakan-rakan kita lain. Tak dapat kalau nak pergi macam back to conventional method. Pergilah cari. Paling tidak pun zaman ini canggih kan, telefon, hello, WhatsApp ke. Ya, nak ni. Tapi hari itu, yang saya nak kata signifikannya program hari itu adalah kita bersetuju untuk hilangkan barrier itu. Dan teknologi top up. Jadi kita buat bersetuju among kita supaya thesis ini diletakkan dalam satu bilik saja. Yang tadi Cik Din sebut ada 5 bilik analogi integrated tadi kan. Integration. Supaya daripada 5 bilik satu. Ya. Jadi apa yang kita buat for thesis? Thesis dulu. Sebab thesis ni agak sebagai permulaan. So, alhamdulillah. Sebab thesis ni dia melibatkan banyak benda termasuk intellectual property kan, copyright kan. Jadi alhamdulillah kita anggap ini satu kejayaan bersama among universiti awam yang perlu kita lakar. So bermakna dalam kata lain MOU ini membolehkan semua perpustakaan dia bagi dasar. Semua perpustakaan berhubung. Kan? Connected. Tapi kalau nak berhubung itu dari segi dia panggil apa? Flow-nya. Flow-nya maknanya dari segi polisinya, dasar dan sebagainya. Tapi apa pun dia back to nak kena sediakan satu repository, satu rumah yang lengkap dengan, kalau nak sebut AI lah, kalau nak sebut apa-apa saja kecanggihan yang ada, buatlah. Iaitu yang sedang kita usahakan dan insyaAllah kita jangka dalam tahun ni kita akan menghasilkan satu repository thesis untuk 20 universiti awam yang boleh kita guna pakai bersama. Dan tentu perkara itu kita minta rakan-rakan UA lain dia dapat bersama dengan kita, terutama dalam aspek sistem di tempat masing-masing. So begitu. Itu pun sebenarnya menjadi satu cabaran juga. Cabaran masa inilah. Cabaran sebab hari ini kita, orang saya kata, engkau beruntung sebab kita UiTM ada 39 buah library. Yalah, betul lah. Macam mana kita integrate?
Macam mana kita coordinate? Macam mana kita selaraskan among 39? Kalau aku dapat di Shah Alam, mesti mau dapat di Tawau. Betul. Ini kita cerita yang kampus yang paling tak ramai orang ni. Kan di Tawau. Jadi saya nampak salah satu yang antaralah yang saya nampak impact bila kita buat sesuatu yang kita fikirkan sebaiknya untuk keluasan macam kita ni. For UiTM yang ada 39 library ni. Besar. Sesuatu benda yang best practice. Jangan cerita 39 tu seluruh negara. Cerita dekat Shah Alam je ada berapa library? Kita 5 kan. Jadi kita harap dalam tempoh 5 tahun akan datang ni kita tetap melihat kepada 5 pilar yang saya sebut. Pendigitalan ni tentu hari ni kita fokus on AI sebab kita belum solid lagi. Betul. Tentu dalam mind saya ada 13 benda yang perlu saya lansaikan untuk menuju fasa solid ni lah sebab untuk menyolidkan. Adalah kita dah mulakan, tapi satu experience yang menarik sebab kita tak pernah buat sebelum ni. Sebenarnya kita belajar benda baru. Solution tu. Kita belajar benda baru kan. Dan rakan-rakan pun kena improve perkara tersebut. Dan keduanya adalah yang knowledge creation ni saya nak kongsikan juga, ambil kesempatan. Kita ada 13 hari ini. Saya harap rakan-rakan dan juga warga dapat menggunakan sebaik mungkin. Kita ada, jangan kata kita tak cukup. Kita ada repository open access yang ada 13 juta. Yang paling penting dijadikan adalah attitude kita untuk menanamkan dalam diri kita adalah tentang budaya ilmu. Saya nak tutup kita punya ni dengan satu gerakan setelah kita kononnya kita bagus in term of technology. Ada satu lagi pillar yang sedang digerakkan hari ini, iaitu perkataan keyword ni adalah budaya ilmu. Budaya ilmu. Dia mesti dikawinkan. Kalau tidak, permata hanya jadi betul-betul permata saja. Permata je lah. Betul. Sedangkan sifatnya tidak begitu. Sifatnya dia mesti ada satu lagi yang sedang digalas hari ini. Budaya ilmu. Bagaimana kita melihat generasi hari ini menatang budaya ilmu itu. Apa kaedahnya, apa strateginya. Tentu hari ini kita lakarkan strateginya ada 6. Tak saya ada 6 strategi. Dan kita tahu kita juga guna pakai di mana yang disebut oleh daripada PNM National Library, kadar membaca hari ini warga Malaysia 24. Saya suka bermain satu formula. Kalau aku buat permata ni, increase tak semua ni membaca ni. That's why kita kena datang pemikiran tu. Nampaknya hari ni kena. That's why kalau Din tengok kan dalam library pita ni lah, dalam tempoh 2 tahun ni kita datangkan inisiatif yang kalau ikut kita punya vision UI University, locally rooted. Bagi saya, locally rooted is refer to budaya ilmu. Kita datangkan satu ruang khas koleksi Hajawi ke atas tu. Kemudian di sebelah sana tu dia ada 3 plot ruang. Terbaru ni kita datangkan semula kehebatan sastrawan negara. Saya ingat semalam saya tengok Facebook PM Dato' Sri Anwar meluncurkan tentang orang sastra ni, orang seni ni, Ismail Zain kalau tak silap nama dia. Jadi bagi saya itu adalah salah satu karakter budaya ilmu yang mesti kita pegang hari ini. Waimah permata is hebat. Jadi that's why hari ini kita tidak tinggalkan. Maka untuk itu, untuk mendatangkan satu implementation, maka kita buat. Itu yang di atas tu, insyaAllah kalau rakan-rakan yang nak melihat semula, membaca, terlupa mungkin sastrawan negara ada berapa kat Malaysia. Jadi kat atas tu ada jawapan dia. Datanglah. Semak-semak. Kemudian kita datangkan
koleksi setiap SN ni, seseorang negara ni. Saya fikir itu tanggungjawab kita sebagai generasi celik IT ni ataupun celik AI ni. That's why itu yang Pustakaan UiTM buat. Kita sedang mengumpulkan 15 karya sasaran negara dan kita mohon warga membaca ataupun ambillah kesempatan sikit sebanyak menyingkap bibit-bibit, because orang sasaran negara ini dia sebenarnya dia kan walaupun dia sebut puisi saja benda sastra ni, tapi mesej dia dalam. Betul. Nak kena kupas betul-betul. Contoh saya mana saya teringat yang saya membaca lah. Samad Said, Tan Sri Samad Said ni. Dalam dia punya sajak dia, dia masuk ke library, kemudian dia melihat apa nama ni, karakter, behavior pengguna. Maka didatangkan ada satu ayat di situ, dia kata kalau buka buku matanya pejam. Lebih baik tutup buku tu. Betul lah tu. Sebab saya hari ni saya tak akan tinggalkan perkara tersebut. Sebab kita cakap tentang permata ni, tapi saya tutup dengan satu kepentingan yang perlu untuk mengekalkan budaya ilmu ni. Ada je canggih senjata, tapi tak diguna dengan baik, no point. Betul. Kemana kita nak pergi sebenarnya? Betul. Kalau kita ada saya nak lontarkan, kemana kita nak pergi? Apa analoginya, kalau ada M16 tapi tak pandai petik, no point. Betul. That's why ini ada gerakan. Kalau memang UA, kita panggil Jawatankuasa Budaya Ilmu UA. Jadi kita sedang melihat apa langkah yang perlu kita buat supaya karakter generasi hari ini yang semuanya bergantung penuh pada sini, mesti jangan dibiarkan lah, maksud dia begitu. So secara fizikalnya kita hiaskan juga. Kemudian kita juga ada belah kiri, belah sana sasaran negara. Kemudian tengah tu koleksi Hajawi. Yang belah ujung tu dia panggil ruang tu, kita panggil koleksi pemikir Melayu ataupun ilmuwan Melayu. Supaya kita tidak lupa. Kadang-kadang kita takut kita terlupa di situ. Yang saya ingat saya letak, saya mulakan dengan Ungku Aziz. Itu semua gergasi ilmuwan negara lah tu. Ungku Aziz, kemudian Naqi Al-Atas, kemudian seorang lagi saya Usi Al-Atas, almarhum. Dan Hamka, itu under Nusantara. Dan beberapa lagi lah. Yang untungnya kita UiTM ni, because kita kan banyak bidang. Kalau fakulti tu mungkin lebih 20. Betul. So kalau fakulti art and design contoh, kita akan selalu fikir siapa ilmuannya yang perlu kita kekalkan. Kalau dijadikan perasan dalam laman web kita orang, library kita akan letak background tu dengan kerawang-kerawang. Kalau perasan lah, kalau orang perasan. Jadi saya fikir mengekalkan identiti itu waimah kita paling hebat permata kita ni. Seperti itu perkara yang penting disebut. Supaya membantu untuk meningkatkan lagi dia punya permata itu untuk masa depan lah. Saya fikir begitu. InsyaAllah kita harap permata ni ada dan diguna pakai. Kalau tak dia kalau tu bahasa Inggeris kita pakai wasted lah. Wasted sebab dia dah memudah cara banyak benda untuk pengguna, termasuk ianya personalize. Okay. Last kali sebelum kita tutup, dalam bahasa lebih ringkas, kalaulah permata ni seorang individu, dia jenis yang bagaimana? Canggih, mesra, pendiam tapi bijak, ataupun kawan baik kita yang tahu semua keperluan kita? Nombor satu saya nak guna perkataan cerdas. Sehingga dengan apa? Intelligent lah. Hebat kan? Intelligent kan? Artificial intelligence. Kalau saya nak letak tahap, nak tahap.
Kalau orang kata, DJ Din kau ni intelligent lah orang ni. Kalau kita belajar dulu, kita panggil hustler kan. Oh ya, hustler ni, geng-geng hustler ni. Lah geng-geng hustler, saya kalau hustler tu di tempat lain tu. Dia geng-geng foreplay. Tapi kita dulu 3 point pun kita dia panggil hustler. Kawan-kawan kita dapat 3 minggu kosong pun dahsyat kata hustler betul kau ni. Saya suka guna describe dia sebagai dia mesti cerdas. Kalau bijak dengan pandai, saya suka guna perkataan bijak. Yalah, pandai itu lain. Pada saya pun pandai itu lain, bijak itu lain. Kalau tanya saya kenapa tak nak pandai? Saya guna perkataan Melayu. Sepandai-pandai tupai melompat jatuh dia. Itu pandai tu. Kita tak dengar lagi. Sebijak-bijak tupai melompat. Bijak-bijak tak benar nak dengar pepatah kata jatuh tak ada. Saya pilih bijak. Supaya permata ni jangan jatuh. Sebab tu kita tak dengar kancil tu. Kena ni pasal kancil dia kancil yang bijak. Kan? Dia mesti begitulah. Apa pun cabaran mendatang. Kalau dia cerdas dan dia bijak, insya-Allah dia lepas. Betul. Ataupun bahasa ada satu lagi, dia panggil kalis. Kalis zaman. Kalis zaman. I think itulah the right word, kalis zaman. Kan? Dia mudah-mudahan sebab dia baby lagi baru 3 bulan kan. Kalau baby 3 bulan dah pandai dah. Dah boleh bangga dah. Dia dah tapi ni baby pasal dia baby cerdas, bijak. Dah boleh jalan nampaknya baby ni. Tu dia vitamin B. Okey, baik. Terima kasih teknologis Haji Azizi Jantan, Pustakawan UiTM, yang sudi meluangkan masa hari ini untuk podcast BPDI, bahagian perpustakaan digital yang berkongsi tentang permata pintar AI, XAI, yang mana program yang mengintegrasikan AI supaya memudahkan pengguna, lebih personalize. Tak perlulah anda semua nak buang masa banyak-banyak kan. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Baik, atas perkongsian insya-Allah, dan kita harapkan ia menjadi satu harta intelek buat perpustakaan Tun Abdul Razak yang insya-Allah dapat manfaatkan pengguna-pengguna, pensyarah, warga UiTM, siswa dan siswi, dan insya-Allah umum. Jangan lupa sebut alumni. Alumni lah. Kita orang pun rapat sangat ni dengan alumni. Itulah. Saya ada ramai kat luar kan. Ramai kat luar. Kita dah kalau tak silap saya, kita dah sampai ke 1 juta sebenarnya. Ya. Angka tak rasmi. Angka tak rasmi alumni 1 juta. Tapi insya-Allah kita cuba, nanti kita mungkin untuk kata orang untuk program-program datang kita boleh dapatkan angka rasmi. Mungkin kita boleh kongsi dengan penonton-penonton kat luar sana berapa sebenarnya jumlah alumni UiTM, universiti terbesar negara. Kan? Atau mungkin dunia sebenarnya kan. Cuma mungkin penubuhan kita lebih lewat berbanding Harvard, berbanding Cambridge kan. Kita baru berapa? Berapa tahun? 60. Kita tahu 66. Yes, betul. Dan fakulti ataupun perpustakaan Tuan Abdul Razak sendiri seusia dengan Fakulti Komunikasi dan Penyiaran Media tahun 1972. Sama 72. Jadi seusia kan. Jadi insya-Allah permata ini memberi manfaat untuk warga UiTM dan juga sekalian umat manusia sebenarnya di muka bumi insya-Allah. Kan? Jadi untuk anda semua, kita berjumpa lagi untuk podcast yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.